apa memang nak buat bisnes. Tapi nak buat apa bisnes pun kita tak tahu. Tak tahu produk apa yang sepatutnya kita jual. Dan soalan tu tak ada orang boleh jawab pun. Aku malas nak basuh langsir. Macam tu. Ini kalau saya baca saya dah terklik dah ni. Betul. Staff saya, dia reply message customer ambil order, duit masuk ke akaun dia. Ya Allah. Kita tak ada SOP masa tu. Aku bagi nombor akaun tu, nombor staff saya. Ya Rabbi, saya macam ya Allah, ya Tuhan, patutlah duit tak masuk, barang habis. Macam tu. Kami ni memang daripada bawah. 5 bulan kami set up, dapat 1 juta dalam waktu 3 bulan. Saya ada bilik untuk anak saya tidur. Sebab saya tak ada maid, saya tak ada hantar pengasuh. Saya suri rumah. Masih suri rumah sebab saya masih buat kerja suri rumah. Buat dulu, jangan fikir panjang. Kita buat dulu apa. Sekarang senang jadi affiliate kan. Awak bagi tahu kawan pun tak boleh nak tolong. Siapa yang boleh tolong kita? Diri kita. Mindset kita. Mindset. Okey, kalau korang penonton baru dekat channel Izzah Amin Official, jangan lupa untuk korang tekan butang like dan subscribe. Like dan subscribe ni percuma dan dia membantu aku untuk buat lebih banyak konten-konten yang lebih berkualiti dan informatif kepada korang. Cepat tekan butang like dan subscribe, follow channel ni dan boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang mungkin dapat manfaat daripada pengisian daripada channel ni. Jom kita sambung. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Izzah Amin dalam podcast Izzah Amin Official. Hari ini saya bawa satu tetamu yang agak unik juga. Daripada bergelar seorang suri rumah, dia bertukar ke online business owner. Puan Syafiqah Aino. Selamat datang Puan Syafiqah. Sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudi datang dekat kita punya podcast. Okay. Saya jumpa puan punya profile dekat Thread sebenarnya. Saya tengok rancak update apa semua, dan kebetulan puan punya branch tu berdekatan dengan saya punya tempat office dulu. Itulah saya pun baru tahu. Ya Allah, tak sangka kita berjiran rupanya. Tu kan. Berjiran lepas tu, tapi saya duk tanya juga apa buat bisnes apa tu. Sebab nampak je signboard tapi tak tahu buat Ya. bisnes apa. Ramai macam tu. Saya terkejut sebenarnya trade tu dia viral. View dia sampai 30,000. Saya macam ya Allah, saya tak pernah lah viral sampai 30,000 tu. Standard dalam 10,000 tu ada lah. Tapi 30,000 tu first time tu, mungkin dah tuan nampak lah dalam trade tu. Sebab sekarang dia trend dekat thread tu. Kalau kita sharing yang benda-benda macam tu, memang orang suka. Benda kalau meniaga memang orang paling benci kan. Tapi kalau kita suka cerita kelemahan, kejatuhan tu, orang suka lah. Manusia sekarang itulah yang tak boleh dinafikan lah. Yalah. Habis puan punya background macam mana? Apa dia punya origin story? Macam mana daripada suri rumah boleh tiba-tiba fikir nak buat bisnes? Okey. Tuan, terima kasih. Mula-mula sekali saya cakap terima kasih kepada tuan sudi jemput saya. Sebenarnya saya memang berada dalam fasa speech delay tuan. Sebab saya dah lama tak berinteraksi, bernetworking. Hampir 3 tahun lah. Maksud speech delay tu maksud saya mungkin gagap sikit dalam bercakap. Saya minta maaf awal-awal lagi lah. Okay, saya start business online ni pada tahun 2016. Masa tu saya berhenti kerja. Saya kerja dekat LHDN. Kontrak dekat LHDN dekat Menara KL. Area Menara KL lah. Kenapa saya berhenti? Kenapa saya berani berhenti? Sebab masa tu saya buat business dekat boleh sebut ke mudah.com? Boleh. Mudah.my. Mudah.my. Masa tu saya jual produk ayah saya. Ayah saya ni dia buat produk elektronik. Al-Quran digital, radio digital, radio Al-Quran macam tu lah. So dia cakap cubalah jual dekat mudah.my tu. Saya pun cuba. Saya cuba dalam waktu 3 bulan. Saya time kerja dekat LHDN tu, saya kerja dalam waktu 3 bulan, saya dapat saving 50,000. Apa? Sambil-sambil.
RM50,000 Betul ke? buat part RM50,000 time saya je. terkejut. Masa tu adik-beradik saya pun involve lah. Ayah suruh kan. Ayah kata cuba. Bila kita cuba, kita macam bertanding tau adik-beradik. Korang dah dapat berapa macam tu. Saya cakap, saya terkejut. RM50,000 sebab dulu kita bukannya asyik check je online kan. Online kan kita 2 hari sekali kita check macam tu kan. Saya kata dalam waktu 3 bulan saya dapat saving RM50,000. Kenapa saya nak kerja lagi? Kan sebab kerja masa tu gaji tak mahal lah. Boleh lah RM2,000 macam tu sebab saya lepasan degree. Okey lah. Tapi RM22,000 tu modal pergi kerja sehari pun dah RM30,000 betul. RM30 Betul. So kalau tak ada duit RM30 saya tak lagi kerja. Lepas saya berani lah. Saya berani berhenti kerja. Berhenti kerja sebab saya ada RM50,000 tu. So saya dah nampak dah peluang. Bila kita berniaga sebenarnya kita boleh capai dengan itulah. Okay. Lepas tu saya duduk rumah. Masa tu saya pregnant. Saya baru lepas kahwin. Oh, masa yang berhenti kerja tu dah kahwin dah? Dah kahwin dah. Memang Lepas tu, husband support untuk berhenti? Dia okey je mana-mana pun. Suami saya ni macam okey je. Saya berhenti kerja, saya pun pregnant. Lepas tu saya macam seronok ada RM50,000 macam tu. Lepas saya dalam fasa saya pregnant lah, saya pun masa tu produk tu dah down sikit lah. Produk tu dah down sikit tu. Saya lepas bersalin. Tu 2017. 2017 tu ayah saya cakap macam ni. Dah produk dia tu dah market dah slow dah. Dia cakap lah abah masa tu abah kan. Abah kata kalau abah muda, abah pergi belajar lagi marketing, pemasaran. Abah saya cakap. Sebab kalau abah saya muda, abah saya ni pencen guru. Bagus kau punya ayah ni. Ayah saya ni pencen guru, arwah dah. Dia kata kalau abah muda, abah belajar lagi. Sebab masa tu abah dah 60 abah tak mampu nak belajar. Gila belajar, abah cakap. Gila belajar pemasaran. Ayah saya cakap belajar pemasaran. So saya pun produk, kita dah biasa dah main produk sebab ayah banyak produk kan. Ayah saya pun memang ada kedai apa tuan. Walaupun dia guru. Ayah punya background memang berniaga lah. Dia guru, dia cikgu. Asal mana? Asal Pasir Putih, Kelantan. Orang Kelantan. Dia cikgu. Dia seorang guru tapi dia buat bisnes. Cyber cafe. Masa tu saya rasa dia antara yang pertama di Kuala Krai, Kelantan. Cyber cafe. Kebanyakan orang Kuala Krai kenal. kenal. Sri Nadi Komputer. Sri Nadi. Okay. Lepas tu dia kata kalau abah muda, abah akan belajar. Ayat dia tu kata kalau abah muda, abah belajar. Saya macam malunya. Bukan macam kita rasa terjentik lah ayah kita cakap belajar. Lepas tu saya pun macam yelah aku kena belajar pemasaran lah. Masa tu 2017 memang pemasaran masa tu Dr. Azizan Osman kan dia tengah naik kan. Tu dia ajar pemasaran. Semua ajar pemasaran. Nak jadikan cerita, saya pun macam duit ada, RM50,000 tu duit ada. Saya pun belagak lah. Anak kecil masa tu macam tak nak lah pergi kelas-kelas tu. Saya pun hire personal coaching datang rumah. Untuk ajar pemasaran FB ad masa tu. I see. Ajar datang rumah, saya bayar RM800, dia datang dalam 3-4 jam macam tu. Untuk satu orang? Untuk satu orang yang belajar? Saya. Okey. Mahal lah juga RM800 tu kan. Tapi saya sanggup masa tu. Sebab saya dah terbakar dengan ayah ni. Abah saya ni. Saya kata tak apa aku nak belajar. Tapi nak pergi tu, nak tinggal anak tu macam possible lah kita jaga anak kecil. Anak saya dalam 3 bulan masa tu. Anak first saya lah 3 bulan. So saya pun belajar FB Ads dan ada duit masa tu. Lepas saya try buat belajar FB Ads tu dapat. Dapatlah hasilnya. Masa tu saya jual home supply lah. Barang-barang rumah. Tapi tuan, dia bukan selamanya ada pelangi tau. Maksudnya duit tu memang akan habis. Habis untuk? Maksudnya habis ads. Lepas tu kita pula boros RM50,000 tu sekejap je. Habis kan. Rasa dalam setahun tu dah habis dah duit tu. Lepas tu saya pun bermula balik lah. Kira bermula balik lah dengan modal yang kecil.
dengan modal yang kecil, dengan produk yang bercelaru masa tu. Tapi kita cuba. Apa yang saya buat untuk nak cari market pasaran ni, saya banyak keluar rumah. Okey. Walaupun saya suri rumah, saya banyak keluar. Maksudnya saya sukalah jalan-jalan kat mall. Saya tengok apa orang suka sekarang Sebab kat mall tu banyak idea sebenarnya. Kalau kita pergi tengok, rupanya orang ramai suka perfume sekarang. Macam tu. Lepas tu, masa saya jadi suri rumah tu, 2017, masa saya belajar dah pemasaran. Tapi saya tak tahu produk apa saya nak jual. Itu masalah biasa. Betul. Saya dah boleh dah pandai dah pemasaran. Okay, tahu dah aku ni nak macam mana, nak jual kat mana ni, dah tahu dah. Dah belajar kan. Tapi tak tahu produk apa. Okay, kelakar tak? Saya rasa ramai orang kan. Saya rasa saya sendiri sebagai business owner pun masa mula nak start ni, kita memang nak buat bisnes. Tapi nak buat apa bisnes pun kita tak tahu. Betul. Tak tahu produk apa yang sepatutnya kita jual. Okay. Dan soalan tu tak ada orang boleh jawab pun. Betul tak? Tak ada orang boleh jawab pun. Awak patut jual buku, awak patut jual pen, tak ada. Sebab kita kena buat market research. Kita kena buat pemerhatian lah. Macam mana Puan boleh terfikir untuk buat market research tu? Market research ni ke related dengan Puan punya pengalaman kerja, ataupun daripada kecil ayah memang dah suruh kau pergi jalan-jalan dekat sini untuk tengok apa benda-benda ada. Saya nampak macam ni. Ayah saya ni dia selalu menjual barang yang agak rare. Macam barang yang jarang orang jual. Bukan red ocean lah kan. Bukan red ocean. Okay, contohnya masa saya tak ingat lah tahun, masa saya kecil lagi. Ayah saya berniaga mesin urut kaki. Jarang orang jual kat Kuala Kerai. Jarang. Tapi dia boleh jual. Dia jual kat kawan-kawan cikgu dia. So saya nampak lah, maksudnya produk yang jarang orang jual dan ada ada kegunaan manfaat tu, insya-Allah barang tu boleh pergi. Lepas tu ada satu hari ni, cerita dia lepas saya belajar pemasaran ni, kawan saya ajak dia teman pergi cari barang rumah. Okay. Adalah di beberapa kedai lah kan. Saya teman dia. Saya teman tu, saya pun terfikir, saya pergi kedai ni, saya kata berapa saya jumpa bidai langsir tu, yang jenis plastik tu. Saya tanya tuan kedai ni berapa ringgit. Dia kata masa tu RM50. Saya kata okey lah, murah lah. Saya pun pergi kedai yang kedua. Dia kata RM100. Saya pun kata tak ada RM50 ni, RM100, jauhnya beza. Lepas tu saya kata lah, produk ni rupanya tak ada market. Kita pun tak tahu harga dia sebenar berapa. Mungkin 200. Dia tak ada harga market. Kalau air mineral kita tahu dah RM1. Betul. Faham macam tu. Contoh kan. Saya nampak bidai tu dia tak ada harga pegang. Dia tak ada pegang harga lah. So saya nampak peluang dekat bidai tu. Lepas tu saya pun balik lah. Saya tak beli, tak jual lagi. Saya balik tu, saya buat market research lah pasal bidai pasal produk tu lah. Pasal produk tu lah. Paint, kenapa orang nak guna bidai. Lepas tu saya pun try. Siapa nak kirim bidai, saya pun jual harga RM100 tu. Kan mula-mula faham tak? Sekarang saya kan jumpa RM50 kan. Modalnya lagi rendah lah pada RM50 kan. Sebab dia jual RM50. Saya pun jual harga RM1. Ada order. Ada order masuk? Ada order. Saya try. Kita kena try. Banyak produk saya try. Mungkin dah hampir 1,000 produk. 1,000? Mungkin dah. Tak sampai ratus-ratus lah kot. Tapi banyak saya try produk. Macam-macam saya try jual produk ni. Tapi kita kena try. Bila tengok ada engagement, maksudnya naklah kirim. Okey, ada peluang. Macam tu. Tapi kalau kita update, ni saya ada jual bidai ni. Lepas tak ada orang komen pun. Adakah kita semangat nak buat lagi? Tak. Tapi tak semestinya apa yang kita masukkan tu ada engagement. That's why kita kena try. Macam kita cakap engagement ni, apa cara paling mudah untuk kita engage? Kita tanya orang sekeliling kita. Kawan-kawan, adik-beradik, saudara mara. Kalau orang cakap orang terdekat ni tak support kita, tak, sebenarnya orang terdekat ni kita boleh refer. Takkanlah kita nak pergi tanya strangers. Betul tak tuan? Kalau jenuh pula kita nak prepare borang. Takkan sebenarnya mesti kita
Mesti kena tanya orang sekeliling kita. Alhamdulillah orang sekeliling saya ni bagus. Support lah. Dia orang beli, dia orang bagi respon. Tak beli pun tak apa. Dia just kita nak tanya apa-apa dia boleh bagi feedback lah. Lepas tu ada engagement bidai tu. Saya nak cerita ada engagement bidai tu lah. Saya dah pandai dah ilmu pemasaran, saya dah belajar dah. Tadi coaching tu kan. Saya pun belajar saya pun jual bidai tu. Bila saya jual bidai tu saya buat ads. Tak jadi tuan. Yang first tu? Tak jadi. Saya buat, duit dah bakar ni. FBA kan duit dah. Tak jadi, tak ada orang beli. Kita pun, saya belajar kali kedua. Panggil personal coach tu kali kedua. Masa tu, saya ajak kawan saya seorang. Saya kata, jom kita share duit lah pula. Dan hari tu 800 kan. Saya pun share 400 orang. Sebab saya nak tahu sikit lagi apa. Mungkin ada lompang yang aku tertinggal lah. Sebab tak jadi. Saya kata. Okay. Yang kedua tu saya try macam ni. Saya belajar angle. Okay. Angle. Saya tahu benda ni. Saya belajar yang kedua tu angle. Macam mana kita nak tembak orang. Macam tu. Nak tembak orang. Saya belajar angle tu. Saya buat macam ni ayat dia. Aku malas nak basuh langsir. Macam tu. Ayat dia simple je. Aku paling malas basuh langsir. Nak kena buka langsir. Dia macam tu. Saya trik orang macam tu. Ini kalau saya baca, saya dah terklik dah ni. Betul. Ramai orang malas basuh langsir tuan. Dekat Malaysia ni. Ya Allah. Berjaya. Alhamdulillah. Dengan angle tu. Saya ulang angle tu. Setahun. Berulang-ulang. Saya ubah video. Saya ubah gambar saja. Angle. So, the point is angle penting lah dalam nak jual produk ni. Memang kalau main online ni dia nak kena tahu dia punya knowledge tu sekali execution macam mana kita nak masukkan dekat online tu. Betul. Kita kena tahu bukan satu benda, banyak benda lah. Lepas tu saya pengalaman saya lah, saya banyak bercakap dengan orang. Saya memang extrovert, suka bercakap. So saya banyak tanya orang. Lepas tu saya balik saya fikir, saya tak dengar terus. Saya balik saya fikir mana yang okey, mana yang tak okey, macam tu lah. Tu start sebelum saya jatuh. Sabar. Masa lepas buat yang ads tu berjaya, memang terus continue produk bidai. Bidai, yes. Terus bidai. Tapi dari rumah masa tu saya suruh rumah. Ada anak kecil tu yang 3-4 bulan macam mana tu. puan bahagikan masa tu? Okey. Mula-mula rumah saya ni macam ada store kat luar rumah tau. Okay. Ada store. Lepas tu saya pun ya Allah, panjang cerita dia. Suami saya accident. Masa kejadian saya jual bidai tu, saya patah kaki. 5 bulan saya bersemin. Start daripada situ saya mula cari part time. Untuk orang datang kat rumah. Lepas tu orang bungkus malam-malam, orang datang bungkus. Anak-anak jiran lah. Anak jiran. Lepas tu, yelah, saya tengah naik, tengah jalan. Takkan kita nak stop sebab saya patah kaki. Betul tak? Ayah saya meninggal. Banyak. Masa 2018 masa tu. Banyak kejadian yang memang turning point lah. Ayah saya meninggal. Masa yang sale naik tu, husband macam mana? Dia support ke? Dia dah start macam, rumah aku dah makin penuh dengan stok lah ni. Tak, husband saya dia frontliner. Dia frontliner. Maksudnya dia busy frontliner kan. Yeah. Dia busy, saya tak sebut lah saya frontliner. Dia busy. So dia macam tak sempat nak complain sangat. Tak ada lah. Dia support saya business sebab 50,000 yang first dulu tu, mula-mula kahwin tu dia nampak, saya bagilah hadiah kat dia 10,000 ambil bang. Hadiah sebab dia banyak tolong untuk COD kan. Masa saya mengandung Sarah kan, dia yang COD apa kan, saya bagilah hadiah kat dia. Lepas tu masa saya 2018 tu saya patah kaki. Lepas tu suami saya patah tangan, accident. Saya pun accident. Lepas tu ayah saya meninggal. Dari situ saya mula hire orang luar lah masuk. Dalam sale sebulan dalam 80,000, 100,000 lah. Serius? Dari rumah. Dari rumah.
anak seorang. Oh. Jaga anak. 100,000 sale. Lepas kita kan buat ads kan. Bersih kita mungkin dalam 20-30 lah. Okey macam sangat tu kan. 20. Ya. Sebab saya boleh beli best jugalah masa tu. Saya tak, bukan kaya, tapi saya tak suka bagi tahu orang saya ada duit. Saya tak ada duit pun saya tak suka bagi tahu orang. Mesti orang takkan tahulah saya ni ada duit ke tak ada duit. Saya biasa je. Misteri. Tengok ni macam ada duit ke tak ada duit. Macam tu. Okay, lepas 2018 tu memang naik pun 2018, turun pun 2018. Macam mana saya turun? Saya mula cari pekerja. Cari pekerja, orang bungkus je mula-mula tu. Orang bungkus balik, saya bayar. Okay. Lepas saya kata, saya ada anak kecil kan. Masa tu saya ada anak kecil. Saya dah 2018 saya pregnant anak yang kedua. Okay. 2018 saya pregnant anak kedua. Lepas saya pun ada alahan semua tu. Saya hire staff full time. Yang memang full time datang kat rumah untuk bungkus, packing semua tu lah. Saya sediakan space lah. 2018 saya sediakan space untuk dia datang rumah lah. Okay, 2018 tu saya hire full time. Saya macam tak sempat sangat nak involve. Tengok-tengok sale makin drop. Stok makin tak ada. Pelik stok tak? Makin tak ada? Pelik tak? Sebat? Pelik tak? Sale tak ada, barang hilang? Sale kenapa? Biasa sehari contohnya 5,000. Tiba-tiba dapat 2,000. Saya kata, tapi barang makin tak ada. Saya kata macam tu. Lepas tu, masa tu saya ada banyak benda lah. Dia serentak jadinya. Salah costing postage. Dulu di Sabah Sarawak saya minta RM15, tapi benda yang berat rupanya sampai RM40. Kan? Ya, betul. Sabah Sarawak yang mahal. Saya minta RM15, RM20. Tiba-tiba sampai bil. Dulu kita post dulu baru sampai bil. Dengan GDEC dulu. Lepas tu kita kena cover. Takkan kita nak call balik customer kan. Minta tambah. Mainlah courier postage tu tambah lagi tak. Lepas tu banyak faktor lah. Mungkin kesalahan daripada tu. Lepas tu satu yang ni 2018 Allah jentikkan. Allah bagi satu hadiah untuk saya. Staff saya, dia reply message customer ambil order. Duit masuk ke akaun dia. Orang tu order. Macam Tuan Izzahar order. Duit Tuan Izzahar transfer kepada staff. Staff ambil barang post. Ya Allah. Kita tak ada SOP masa tu. Masa tu macam mana Puan boleh tangkap? Boleh tangkap. Saya kata tak apalah. Saya kata tak ada serius. Saya pegang lah telefon yang customer tu. Saya pegang. Lepas tu ni Allah lah yang bagi hint lah tunjuk kan. Customer message dia kata, Puan saya nak order lagi bidai. Bidai tu cantik dia kata. Hari tu dia order 5. Dia kata dia nak order lagi. Lepas tu boleh dia nak apa-apa. Saya pegang 1 minggu telefon tu. Nak order apa. Lepas tu dia cakap order ni dia submit order kan. Lepas tu dia kata akaun yang sama ke? Akaun ni Dia pun bagi nombor akaun tu, nombor staff saya. Ya Rabbi, saya macam ya Allah ya Tuhan. Patutlah duit tak masuk. Barang habis. Macam tu. Dengan keadaan kita salah kira kuriernya, dengan saya sarak mengandungnya masa tu. Boleh katakan saya tutup lah masa tu. 2018 tu. 2018 tu saya slow lah. Downsize dulu. Downsize lah. Saya kembali menjadi suri rumah. Masa tu staff tu memang dah lari lah. Lari dah. Saya pergi rumah dia pun budak lagi. Umur 18 habis SPM. Budak pandai. Budak sekolah boarding school yang hebat dekat Malaysia ni. Ya ke? Budak pandai. Memang dia pandai lah. Sebab tu dia pandai buat macam tu. Dia pandai. Dia terfikir sebab kalau kita ni nak buat takut-takut kan, tak ada ilmu, dia pandai lah. Saya harap awak dah berjaya lah sekarang ya. Aduh. Dapat hidayah. Dapat hidayah. Yalah. Kita doakan lah. Okay, 2018 fast forward lah. Saya memang jadi suri rumah balik 2019. Masa tu
memang jaga anak apa Jaga semua anak, kan. main-main. Tapi minat untuk buat bisnes tu masih ada. Masih. Memang passion saya. Sebab saya Ah. pun dibesarkan dengan keadaan. Lepas tu kita dah merasa dah manisnya berbisnes ni. Manisnya berbisnes ni, saya rasa memang saya kena teruskan lah. Teruskan. DNA bisnes tu duduk dalam darah. Dah. Tapi adik-beradik saya je. Saya ada 11 orang adik-beradik. Saya je yang ke depan dalam dunia bisnes ni. Tapi boleh bercakap dengan family ni. Boleh bercakap. Maksudnya otak dia orang ni otak bisnes jugalah. Cuma dia tak buat sebab dia orang kerja. Ayah cikgu kan, mesti anak-anak cikgu lah. Tapi kalau kata upbringing, masa kecil dulu, memang ayah puan memang dah ada cyber cafe, dah buat bisnes. Masa puan kecil-kecil memang banyak tolong untuk banyak business. kita contoh saya tuition kan, balik tuition saya pergi CC tu lah, cyber cafe tu lah. Lepas tu saya jaga kedai ya, follow ayah, pergi ambil barang dengan supplier. Saya suka. Time belajar zaman universiti pun, first saya business ni masa zaman universiti lagi sebenarnya. Masa tu saya pakai tudung bawal. Tudung bawal ni dia nipis kan. Tudung bawal ni nipis. Lepas tu saya pun masuklah usrah di zaman universiti kan. Lepas tu kita cakap pasal aurat kan. Saya pun macam tak apalah, nak pakai tudung tebal lah sikit. Saya cakap kan, tudung tebal lah sikit. Bukan labuh lah, tebal lah sikit. Biar tak nampak lah kan. Lepas tu saya pun pergi je kedai kain, JK ke Kamda macam zaman tu lah. Saya beli kain, saya cuba jahit. Yang tebal sikit. Lepas tu ada orang tanya, beli kat mana? Orang tanya beli kat mana? Lepas tu saya pun pergilah jalan tas, saya cari tudung seakan-akan yang saya jahit tu lah. Masa saya mula menjual dah. Zaman universiti tu. Laku tuan. Jual kat universiti Universiti laku. Ini kira memang sebenarnya dah lama lah buat bisnes ni. Saya belajar 2010, 2011. I see. Boleh lah, merasalah duit tu. Dia kalau orang yang buat bisnes masa universiti ni, kita panggil orang kaya. Orang kaya, ada duit. Betul. Boleh lah nak pergi mandai terjun tu. Ya. Sebab nak mandai terjun kena tonton duit kan. Boleh lah. Tapi bukan kaya, ada duit lah macam tu. Lepas tu saya memang minat berniaga ni. Ya Allah ya Tuhan. Kalau tanya kawan-kawan saya memang tahulah saya minat berniaga ni macam mana. Lepas tu jual tudung tu, siap dengan ada ejen. Serius? Ejen saya, kawan saya dekat UM. Masa tu saya duduk UMT Terengganu. Kawan saya ni dari matrik dulu. Dia kontak. Dia kata saya jual tudung ke? Ni tudung aku ni labuh, dia kata. Macam tebal lah, sesuai lah untuk kita nak geng-geng yang usrah ni lah. Macam tu lah geng-geng ni. Lepas tu dia kata, mainlah aku nak try. Lepas tu dia try jual dekat UM. Dia jual, puan post lah. Post ke dia ke? Dia puan post direct ke customer? Dia balik kampung dia Terengganu dekat universiti saya. Saya pergi hantar dekat kat rumah dia bawa pergi UM tu. Okay. Lepas tu ada ramai lagi agent. Masa tu kita buat bisnes macam tak ada knowledge tau. Tak ada, just kita dah je try je lah. Langgar je lah. Sebab kenapa saya start bisnes tudung tu, sebab orang tanya beli kat mana. Beli kat mana. That's why kita kena sentiasa ambil peluang kalau ada apa yang depan-depan kita ni. Contoh lagi, masak sedap kan. Kalau di rumah masak sedap, sedapnya. Sekali orang kata sedap, kali kedua orang kata sedap, 3 kali kata sedap, jual lah tu. Kena jual lah tu. Ni idea lah sebenarnya untuk orang suri rumah ke, tak kira lah suri rumah ke, adik-adik yang belajar ke. Sebenarnya bila ada orang sekeliling kita ni memberi kita boleh ambil peluang apa yang berlaku dekat sekeliling kita ni. Start daripada orang tanya tu, saya berniaga macam tu di tudung tu lah. Sebelum kahwin cerita dia kan tadi tu, sebab tuan tanya macam mana saya tu kan. Lepas tu kalau lepas tu masalah orang belajar ni, dia kekurangan duit, biasalah kan.
kita ni dapat duit PTPTN ke, dapat allowance ke, cukup-cukup untuk makan. Cukup-cukup untuk makan. Tapi kita nak more, betul tak? Kita nak beli seluar, nak beli baju. So saya pun share dengan kawan-kawan. Saya ajaklah kawan-kawan 4 orang masa tu. Bila nak buat seorang tak mampulah belajar kan, ada kelas semua. Kita ambil masa tu kalau ada festival matematik, festival dekat universiti ni, kita ambil tapak. Kita ambil tapak. Kita jual nasi lemak. Sebab ada kawan saya tu pandai masak. Saya pandai cakap. Saya pandai cakap. Saya pandai ke depan. Saya jaga gerai. Tapi kawan saya pandai masak. Lepas tu 2 orang lagi tu menolong. Ter-share 4 orang. So saya start business awal. Daripada universiti lah. Dari situ saya belajar networking. Bercakap, berjumpa. Lepas tu untung rugi sikit-sikit pun, sehari dapat 100 pun kita dah kira dah, sebab nak bahagi dengan kawan-kawan 4 orang tu. Okay, dapat berapa? RM10 seorang dapat. So kita involve small je, tak apa, it's okay lah, tak ada masalah. Macam tu lah. Sampai sekarang Alhamdulillah saya masih tak serit lagi, walaupun saya jatuh kan. Kita stop tadi 2019. 2019. Okey Puan, sambung Puan. Isu apa dekat tahun 2019. 2019 tu yang lepas kena tipu tu. Lepas kena tipu 2018 tu kan. Ayah meninggal, mengandung beranak lah 2019 tu. Saya berada fasa suri rumah full time, suri rumah lah. Masa tu hai suri rumah kat sini, sila dengar lah macam mana perjalanan saya menjadi suri rumah balik dan bangkit balik. Masa ni saya bangkit, Alhamdulillah lah, saya bangkit berganda lah sikit. Okay, 2019 tu saya memang duduk rumah. Jaga anak dah 2 orang masa tu. Tak ada ambil maid? Tak ada. Memang tak ada. Saya memang jaga full. Saya memang, anak saya memang semua saya jaga. Dan saya full breastfeeding tau. Okay. Oh, lagi dahsyat. Full. 2 tahun anak saya. Maksudnya anak kita memang menempel dengan kita lah. Melekat kita. 2019, saya ada terjumpa satu iklan dalam FB Ads. Dia kata, jom restart business. Dia kata macam tu. Jom restart business. Ayat dia. Saya tengok jom restart business tu, saya rasa macam saya nak buat business lah balik. Tapi ada trauma dah. 2018 tu meninggalkan trauma kan. Bila duduk rumah kita jaga anak ni, kita rasa satu benda, kita rasa useless tau. Kita rasa macam tak berguna. Macam tak ada income. Lepas tu kita tak dress up well, tak pakai cantik-cantik. Sebab nak buat apa duduk rumah kan. Lepas tu saya ada satu pegangan. Saya selalu dengar ustaz cerita masa tu lah 2019, banyak kita muhasabah, improve diri kita kan. Dia kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Saya selalu dengar ayat tu. Tak tahu kenapa bermain di fikiran masa tu lah 2019. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Jadi saya katalah, aku ni tak ada beri manfaat pun. Duduk rumah je kan, jaga anak je. Manfaat lah untuk anak-anak. Anak masa tu kecil, bukan kita nak ajar ABC pun kan. 2 tahun 3 tahun. Jadi saya rasa macam tidak berguna lah macam tu lah. Tapi tak ada dah, tak berguna. Kita buat amal ibadah juga. Suri rumah, duduk rumah jaga anak tu, pahala besar kan. Betul. Lepas tu tak ada dah saya pemikiran saya lah. Lepas tu saya dengar lagi ustaz cakap, bila kita meninggal ni, 3 benda je kita bawa. Amal jariah, sedekah kan, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh kan, 3 tu kan. Amal jariah, sedekah, anak yang soleh dan juga ilmu yang bermanfaat. Saya kata, kalau aku meninggal ni, aku nak bawa apa macam tu. Kita jadi macam, aku nak bawa apa anak yang soleh ni, anak yang kecil lagi. Boleh je kita duduk latih-latih anak-anak ni, takkan kita nak fokus 24 jam kan. Lepas tu, saya katalah sedekah kan. Sedekah tu, kalau nak sedekah kena ada duit. Kan? Tak semestinya lah. Tapi kena ada lah. Tutus lah. Duit tutus kan. Dan ilmu yang bermanfaat, aku kena ada ilmu. Okay, ilmu apa yang aku paling suka, saya tanya diri saya. Ada setengah orang dia suka Al-Quran, dia pandai mengajar Al-Quran. Mungkin dia dah ajar Al-Quran kan.
tutor, kelas matematik. Ramai rumah sekarang dia memang banyak je dia involve kan. Baguslah, alhamdulillah, tahniah saya kata. Saya suka bisnes. Saya ada pengalaman dah. 2016, 17, 18 saya ada ilmu bisnes. Saya rasa saya nak kongsi ilmu bisnes tu. So saya pun mulalah sharing dekat FB. Saya involve lah dekat FB. Saya cerita saya pasal dekat saya bisnes lah. Lepas tu saya jumpa iklan yang tadi lah. Jom restart bisnes. Kita dah rasa tak berguna. Dan kita rasa dah nak ada duit kan tadi kan. Lepas tu saya nak share ilmu bisnes. Saya kata aku kena belajar ni. Sebab saya nak share ilmu bisnes, saya kena belajar. Saya pun join lah. Saya join kelas ni. Saya sebut yang ni memang saya paling hormati. Yang selalu memberi nasihat. Selalu tu Pok Nik. Saya panggil Pok Nik. Okay. Pok Nik banyak bantu saya. Saya masuk kelas Pok Nik tu, saya rasa bayar hari tu 100 ke 90 ringgit macam tu. Saya bayar kelas Pok Nik tu bukan face to face. 2019 tu bukan face to face. Masa tu nak ambang PKP. Bukan face to face. Just kita masuk je kelas dia. Pak Nik bagi nasihat. Ada tugasan Pak Nik bagi masa tu. 14 hari Pak Nik bagi. Saya kata, aku nak buat betul-betul lah kelas ni. Bayar 100 je. Tapi saya nak buat betul-betul. Pak Nik bagi satu produk. Masa tu produk kurus. Okay. Kurus. Lepas tu Pak Nik kata, kita ada task. Kelasnya ada task 14 hari. Okay, yang pertama, hari pertama kena tulis big Y macam tu. Yang kedua, hari yang kedua kena tulis kata-kata semangat tampal kat dinding. Hari ketiga study pasal produk 14 hari ya. 40 days dropship macam tu lah nama dia tu. Lepas tu saya pun masuk. Saya dah daripada yang rasa tak berguna tu, saya dah mula tambah ilmu kan. Dah tambah ilmu dah sikit. Saya masuk dah sikit. Sikit je, tak berjual lagi. Saya masuk sikit. Saya masuk sikit dalam kelas tu, saya dah ada semangat dah datang balik dah. Dah membara dah kan. Lepas tu PKP 2020 kan. PKP 2020 saya rasa dalam bulan 5 macam tu lah. Bulan 3. Bulan 3 bulan 3. Saya tahu sebab dia birthday saya 18 Mac. 4 Mac. 4 Mac. 4 Mac. Bulan 3. Kan dia awal lah maksudnya. Tapi pergolakan ekonomi tu dah slow dah kan. 2021. Masa tu saya kata aku nak jual produk lah kan. Tak ada duit masa tak ada duit. Suami saya ni busy, dia kerja. Tapi busy lah. Pertama-tama masa PKP memang dia busy kan. Frontliner kan busy kan. Lepas tu Pak Nik pun buka lah satu website. Dia kata Pak Nik Mall. Nama website tu Pak Nik Mall. Dia kata masa tu hujung bulan 2019. Masa PKP saya lupa. Dia kata saya nak cari produk-produk yang saya nak jual. Dia macam Zalora style macam tu lah. Lepas tu saya pun biasalah kat Pak Nik tu kan. Sebab saya dah ada engagement dengan Pak Nik. Sebab saya anak buah dia kan macam tu. Dah ada engagement, dah pernah jumpa dah juga. Lama-lama dia buat kelas, dia datang sini kan. Lepas tu dah ada engagement, Pak Nik Mall masa tu. Saya pun bagi tahu Pak Nik saya nak jual, nak masukkah dalam website Pak Nik tu produk apa. Saya pun macam produk apa masa tu tak ada produk lagi. Tak ada. Tapi saya ada satu idea dah. Sebab saya duduk masa saya jadi suruh rumah tu, saya teringin nak beli yang living. Okay. Yang living. Kata kenapa semua orang beli yang living kan. Sampai 1,800. Tapi saya tak mampu nak beli. Mahal 2,000, 3,000 yang living punya kan. Saya katalah ramai orang suka. Suruh rumah ramai suka yang living tu. Bukan orang kaya je. Macam suruh rumah pun ramai. Sampai saya jumpa driver lori, dia kata wife dia pun pakai yang living. Ya ke? Maksudnya yang living ni satu, kalau kau kena ada macam Kowe lah. Dulu orang Kowe tu orang kaya guna, betul tak? Betul. Sekarang kau kena ada macam tu. Zaman tu lah 2020 betul. Lepas tu saya kata lah, saya nak beli tapi mahal 2,000. Saya tak ada duit kan. Lepas tu saya pun belilah sampel yang direct China, yang kopi ori macam tu lah. Macam mana boleh tahu masa tu boleh cari dekat China?
Masa saya tak beli China, saya beli daripada Malaysia. Memang pergi cari pergi cari lah. Puan pergi cari. Tak, saya tengok dalam internet lah. Saya bila anak 2 tu saya kurang dah keluar rumah. Saya kurang dah pergi mall yang saya kata tadi kan. Lepas tu saya tengoklah orang tengah gila apa masa tu. Beg ke. Kita cuba juga jual beg kan. Tapi saya nampak yang living ni dah harga dia mahal. Lepas tu orang suka. Saya macam tertarik tau. Saya macam tertarik nak tengok produk ni. Lepas tu saya belilah yang produk daripada ni lah, yang macam tiruan. Nak makan tiruan, dia macam yang versi murah lah kan. Murah-murah pun mahal juga sebenarnya. Lepas saya beli tu, saya beli sekali dengan minyak semua lah, saya test. Macam sampel lah kan. Macam sampel untuk boleh rebrand balik. Minyak tu boleh rebrand balik. Lepas saya guna tu sedap. Macam saya guna dalam waktu seminggu je saya buat research tu. Saya try semua tu. Saya approach Pak Nik tu. Pak Nik website, Pak Nik Mall tu. Lepas tu Pak Nik pun kata, menarik ni. Dia kata, menarik produk ni. Dia macam bagi satu galakan lah. Dia macam, menarik ni produk ni. Dia kata macam tu kan. Lepas tu saya pun try lah jual. Okay, Pak Nik pula, dia ada satu kelebihan, tarik agent. Diorang main agent dia. Beribu-ribu agent dia. Lepas tu banyak produk yang masuk kat Pak Nik masa tu lah kan. Kan Pak Nik kan buka untuk orang jadi dropship banyak produk. Produk makanan, macam-macam. Yelah, dalam beribu-ribu tu adalah agent kita yang tertarik dengan produk kita. Dan agent tu pula fighter. Fighter. Okay. Jenis orang yang tekan ads. Ya. Tekan ads. Lepas tu dia pun jual lah. Dia pun jadi agent kita lah. Secara, tengok tak, saya tak cari agent. Peluang tu datang dia melalui Sifu. Lepas tu fighter tu datang nak run produk kita. Kan saya ada RM300 je masa tu. Macam mana nak buat? RM300 kan. Saya kata, ya Allah, macam mana ni kalau fighter dia tekan ads banyak. Tak sempat kita nak cari stok. Stok. Saya ada RM300 je. Saya kan tak berniaga 2018. Tapi saya nampak macam ada peluang lah. Tapi tak adalah kita nak fikir aku nak beli banyak tu. Taklah, cuma macam mana aku nak rolling dengan 300 sebab modal dia besar. Diffuser ni modal dia besar. Diffuser oil ni modal dia besar. Dia barang mahal lah. Barang premium lah juga. Lepas tu dia siapa tak ada duit kan, ada 300. Lepas tu bincang dengan suami. Suami pun tak adalah. Kan tak adalah nak duit tu. Lepas tu saya pinjam dengan kakak saya. Dia kata, boleh tak nak pinjam 3,000? Saya kata, dalam sebulan saya bayar. Hush, beraninya. Janji dulu. Beraninya. Lepas tu saya kata, tak apalah. Aku bismillah lah, try lah kan. Sebab ada peluang. Sebab fighter masa tu yang masuk under saya 500 orang lebih kurang. 500 orang? 500 orang. Allah bagi. Allah bagi. Saya pun tak tahulah. Perjalanan tu kan, semua tu Allah yang atur. Tu memang kan. Saya pun tak tahu. Saya bukan orang famous. Tapi Allah bagi agent 500 orang. Melalui Pak Nik tu lah. Melalui Pak Nik Allah bagi tu, dia bagi saya. Lepas tu agent ni kata dia nak run iklan. Lepas tu saya kena ready produk. Okay, Pak Nik bercakap lah, ada produk ke? Pak Nik cakap, ready ke stok? Ready ke stok? Saya cakap lah, saya pun tak apa, saya cuba. Saya kata, saya tak cerita lah kat Pak Nik saya ada duit ke tak ada duit ke, ada stok, tak boleh. Kan kurang pula trust kita kan. Saya pinjam duit dengan kakak saya 3,000. Dengan 3,000 tu saya pun ada 300 kan. So jadi 3,300. 3,300. Saya pinjam ni 300 ni. Ya Allah, jangan pinjam dengan orang lain. Pinjam dengan adik-beradik boleh lah. Jangan pinjam bank ke loan ke, jangan lah. Untuk first jangan macam tu. Pinjam dengan orang terdekat. Yang kita janganlah punya jumlah yang besar. Saya tak pinjam 10,000, 5,000 pun saya tak berani. 3,000 saya berani. Sebab apa saya berani 3,000? Sebab saya ada gelang harga 3,000. Maksudnya in case apa-apa, macam cagakan lebih kurang. Saya tak bagi dia. Contohlah ada in case saya tak boleh bayar, ada gelang lah boleh bagi. Macam tu lah kita fikir lah. Lepas tu saya pinjam 3,000. Apa yang terjadi dengan duit 3,000 tu, saya beli stok. Dalam 2 ke 3 minggu saya dapat 20,000. Apa? Saya dapat 20,000.
Saya berkata, ish, produk ni macam menarik ni. Macam tu betul. Saya tak jangka lah produk tu akan naik macam tu. Saya tak sangka sebab saya banyak jual produk tepung kek yang senang nak buat kacau tu tak jadi. Padahal sedap gila kek tu, contohnya. Tak jadi. Tapi diffuser ni orang macam tu. Orang mencari Daripada 3,000 tu dalam 2 minggu ke 3 minggu. Saya ingat lagi, saya tengok ada daripada suri rumah kan, dari 300 tiba-tiba 20,000. Bestnya. Kan? Saya bayar hutang, lepas tu saya rolling balik beli. Saya pun nampak dah ni peluang lagi ni. Kan peluang. Macam tadi lah, peluang jual tudung, peluang jual bidai. Ni peluang ketiga saya nampak. Saya jual. Lepas tu Pok Nik pun nampak benda tu ada pasaran, ada demand kan. Pok Nik pun mesej lah saya, cakap macam mana boleh scale up ni. Pok Nik ni dia pandai leverage, dia pandai scale up. Pok Nik banyak nasihat saya lah. Pok Nik ni masa tu dia as apa? Sifu ke? Consultant ke apa? Saya tak tahu Pok Nik ni. Sebab dulu saya bayar dia sebagai saya nak jadi anak buah dia. Lama-lama kita jadi macam partner dah. Macam partner dah. Macam mana ni? Boleh supply lagi ke? Agent dah macam sungguh. Saya pun biasa Pok Nik. Saya pun tak ingat jugalah kan. Saya biasa Pok Nik permintaan tinggi ni. Saya tak mampu juga nak ready stok banyak. Masa saya mula bercerita lah. Lepas tu Pok Nik kata, nak berapa? Dia kata, tak tahulah. Dia bagi 10,000 rasa. Dia bagi 10,000. Tak ada hitam putih apa. Bagi macam tu je? Kan? Ya Allah. Maksudnya memang dia, sebab dia kan jual pakai dia punya mall. Masa tu pakai dia nak jaga mall dia juga. Ya. Tapi sebenarnya kita ni buat ni kadang-kadang Allah bagi rezeki tu tak sangka, rezeki tak sangka-sangka. Macam mana saya nak buat bisnes lagi, nak kembangkan bisnes kalau ada injection kan? Berdoa lah banyak-banyak, ya Allah. Kita kasih rumah. Berdoa. Yelah, masa jaga anak tu kita beribadah. Lepas tu bila kita tak ada duit ni, kita banyak menahan sabar. Kan? Kita sedih. Bila kita sedih tu, kita doa lah, ya Allah. Saya memang masa tu saya memang, ya Allah, kurniakanlah rezeki aku tidak sangka-sangka. Bila Pak Nik bagi 10,000 tu, saya boleh scale up lah. Saya boleh produk yang banyak kan. Saya beli produk banyak. Lepas tu dapat lagi. Lepas tu fighter, saya kata dari 500 orang tu memang betul-betul fighter. Sehari diorang order 100 set. 100 set? 300 set sehari. Gila. Harga RM100, 150. Macam tu. Ya Allah. Sekelip mata. Boleh cakap lah sekelip mata. Sebab daripada RM300 tu dia boleh duit banyak. Tapi saya dah pernah pegang 50,000. Saya tak terkejut sangat dengan jumlah duit. Apa yang saya terkejut adalah ejen. Saya terkejut dengan keadaan ejen. Lepas tu besar lagi. Lepas tu kalau dah 100 setengah, sehari dekat 10,000 lah kita dapat. Saya lebih kurang lah 5,000 macam tu lah average kan. Nak duit lagi sebab nak tambah stok ni. Masa tu saya dah mula ambil supplier daripada kilang, daripada China. Direct kilang. Macam mana saya jumpa online juga. Alibaba kot. Masa tu Alibaba. Masa tu saya memang dah biasa tengok dah ayah saya dulu kan. Dia sourcing 2016 barang-barang dulu tu saya nampak ayah saya memang ambil direct China. Saya berani lah. Memang berani lah sebab saya transfer kat kilang 30,000, 50,000 berani. Memang saya tawakal. Berani. Memang saya berani. Saya pun tak sangka saya seberani itu dulu. Sekarang saya tak berani. Dulu saya berani. Transfer 30,000. Lepas tu saya pun, suami saya masa tu dia nampak potensi. Dia cakap nak duit lagi ke, dia tanya. Nak lah saya kata. Boleh lagi, kita ready stok banyak. Dia pun buat loan. Masa tu lah saya buat loan. Okay. 2020. Itu first time buat loan lah. 2021. Sepanjang saya buat bisnes 2016 sampai 2021. First loan nama suami saya sebab dia kerajaan kan. Dia senang lah sikit dapat kan. Dia buat loan 60,000 macam tu. Masa tu suami saya ni dia tak involve direct
dekat dalam dalam bisnes tu? bisnes dia tak ada, tapi dia support macam tu. Dia support apa Ah, panggil, moral support moral semua support. ada. Dia nampak, dia perhatikan kalau saya nak pergi office saya pakai baju tak cantik, bukanlah tak kemas kan, dia tegur lah. Ada ke nak pergi Hmm. office pakai macam tu? Sebab masa start 2020 tu, lupa nak cerita, sorry. 2020 tu dah permintaan dah banyak, dah sale dah 5,000 kan. 10,000 sehari, kita cari kedai. Oh, masa tu Kita dah start betul-betul serius. serius saya ada kedai. Lepas tu saya tak berani lah, ya Allah betul ke ni. Tapi kita bincang lah dengan masa tu Pak Nik lah bagi yang nasihat kan. Cubalah try scale up kan. Kita mana tahu, sebab sebelum tu saya beli kontainer tak depan rumah. Kontainer? Kontainer Parking? Jiran tak bising? tak dalam pagar. Oh. Saya letak pagar, ngam-ngam dalam pagar. 10,000 saya beli. 8,000, 10,000. Lepas Untuk tu simpan stok? simpan stok. Punyalah Ada. memang betul-betul kata nak Saya housewife dia. memang housewife. Saya bermula memang dari bawah. Daripada rumah yang stor kecil, saya beli kontainer depan rumah. Lepas tu masa tu dia kontainer tu penuh dah barang. Penuh dah. Lepas tu kita pun memang, saya pun banyak lah. 10,000 masa tu banyak lah. Sekarang dah nilai tu dah sikit kan. Tapi masa tu banyak. 2020 tu banyak. Saya pernah dapat 25,000 sehari. 25,000 sale sehari. Sebanyak lah. Lepas tu diffuser ni dia besar, dia memerlukan space. Dulu bidai, walaupun kita order banyak pun dia tak space yang banyak, sebab bidai tu kecil kan, kita gulung kan. Tapi diffuser ni dia space, memerlukan space. Lepas tu saya pun cabar diri saya masa tu. Laju. Memang saya rasa agak laju lah keputusan 2018 tu. 2019 suri rumah, tak ada duit, ada duit 300 dalam bank. Daripada 2021 ada duit 10,000 lah macam tu. Daripada beli kontainer, saya jual kontainer tu balik. Saya beli kontainer tu 2 tahun lah juga. Masa saya jual bidai tu, saya dah beli kontainer tu. Lepas saya jual kontainer tu, saya ambil duit kontainer tu. Tuan, masa nak pasang kontainer, isu dengan suami. Kan? Dia kata Suami kau buang tabiat ni. dia kata, nak parking motor kat mana? Bukan dah. Tapi yelah, kita dengan suami ni, kita tak boleh lawan dia. Kita dengar je kan, tapi kita cubalah pujuk. Macam tu lah. Dengan suami ni memang mana-mana pun saya rasa memang akan ada isu. Kan, tambah-tambah macam mana nak cakap, trust. Mungkin dia tak percaya kot dengan kita. Masa nak pasang kontainer tu saya dah sedih dah. Macam mana, sebab rumah dah tak boleh dah, anak 2 orang. Saya pun ada jual tuala juga macam tu. Habuk, banyak habuk dalam rumah tu. Keadaan kesihatan. Nak beli kontainer, saya kata saya nak beli kontainer tu harga 4,000. Kontainer yang buruk, bukan yang buruk lah, yang kosong tu. Suami saya tak bagilah sebab buruk. Nampak rumah tu macam teruk sangat. Naif sangat kan. Dia kata dia beli yang mahal sikit, beli yang cantik lah. Kita dah terbenung dah. Mahal-mahal lah kan. 10,000 pula. Tahu isu nak pergi ke step tu memang kita kena sabar. That's why saya kata, bila kita tengah sabar tu, kita doa banyak-banyak. Sebab kesabaran, masalah-masalah tu dia bukan besar pun, tapi still kena sabar. Betul kan? Bukan masalah tu besar pun. Tapi masih kena sabar. Sedih lah kan. Sedihnya lah. Macam mana nak keluarkan ni 10,000 kan. Lepas saya nak decide nak 2020 tu, saya nak ambil kedai tu, saya jual kontainer tu. Kontainer tu jual harga yang sama yang harga saya beli. Rezeki juga tuan. Saya post dalam Facebook, siapa nak beli kontainer ni 10,000. Ada orang call, saya nak ambil. Tak ada susut nilai Tak. Alhamdulillah. Tak ada tawaran. Lepas tu saya kata, tuan nak beli ni, tuan kat mana? Tuan kat Sekincan, dia kata. Crane nak angkat tu 1,000. Okey, beres. Rezeki Allah bagi. Kita pun macam 11,000 closing aku macam ni je. Saya closing macam tu je. Hantar gambar, hantar video sikit, dia beli. Crane datang ambil 1,000 bayar. 11,000 transfer. Siap. Ada 11,000 nak buka kedai ni. Sebab duit-duit yang saya kumpul untuk tu saya nak beli stok. Nak sewa kedai ni macam mana? Nak masuk kedai mahal. 2+1. Lepas tu bil api, saya tak sangka lah nak sewa kedai ni banyak duit habis kan.
Apa Jangan je kita nak kena standby? 2+1. 2+1 tu is Okey, dia punya rental. rental. Contohnya kalau rental 2,000 kena ada 6,000. Betul? Oh, okey. Nah, lepas tu bil api. TMB punya nama tu kat 3,000 lah, 2,000 dia harga Oh, itu sewa. kena apply sendiri. Apply sendiri. Ah, ah. 2,000 lebih. Saya rasa nak masuk kedai. Lepas tu tukar nama, lepas tu wifi, lepas tu kena ada lantai sikit semua, 20,000 habis kedai. Saya termenung juga sebenarnya. Betul ke keputusan aku ni 20,000? Tapi saya ni jenis macam, aku tak tahu ke depan ni macam mana. Kalau aku tak buat, macam mana kalau aku buat macam mana? Saya macam curious, macam nak tahu apa yang terjadi for next. Lepas tu saya pula ada galakkan daripada Sifu tadi kan. Dia macam dia nak support saya lah untuk Masa ni okey. Saya tertarik pasal Sifu ni. Sifu ni dia terlibat sebagai secara langsung ke ataupun macam mana dia punya proses? masa tu dia macam bagi funder dia bagi duit macam funder. Tak ada perjanjian apa-apa. Tak ada pun cakap nanti dapat untung 100,000 saya akan bagi dah. Tak ada. Tak ada. So jadi macam dia macam consultant funder lah, funder. Okey. Jadi Macam sleeping partner punya business. sebab tapi dia jaga ejen tu. Yang 500 ejen tu saya tak pandai nak jaga. Okey. Saya tak pandai nak buat kelas ke, nak buat interaksi ke, saya tak pandai. Saya tak ada kebolehan tu. Saya tak ada. Cuma bila Pak Ni buat kelas saya menyampuk sikit lah. Macam tu lah. Menyampuk sikit. Lepas tu bila ada sokongan, lepas tu suami saya pun macam okey lah. Okey, dia macam bagi boleh. Anak tak hantar pengasuh, bawa 2 orang pergi mari urus Bawa ke kedai. kedai apa semua lah. Bawa kedai. Lepas tu masa kedai tu 20,000 tu 2020 kan. Masa 2020 tu fasa setup. Setup kedai, setup sistem, macam mana nak agent punya, kita guna OnPay masa tu, setup 2021. Setup all the system yang perlu. Yes. Masa tu saya memang blur, tak tahu apa-apa, tapi Pak Ni ajar lah. Pak Ni bantu saya lah. Guna masa kita guna OnPay tu kan. Famous OnPay. Lepas tu nak leverage lah ni, nak leverage kan. Kita tak boleh nak ambil order dekat WhatsApp. Tak boleh. Bila kita nak di fasa leverage, kita tak boleh order dekat WhatsApp dah lah. Kita kena ada satu sistem. Saya guna OnPay. Yang 2021 kita cuba. Okay, masa tu 2021 tu kita dah betul-betul ready dah lah. Dah set up semua kedai dah ada, stok pun dah ada, duit pun dah ada. Dah ada dah, stabil dah. Lepas kita mula hire pekerja. Masa tu kita ada 3 orang pekerja. Urus duit, urus stok. Urus apa Saya tak ingat. Wrapping. Wrapping. Production 2 orang lah. Macam bungkus lah stok tu. Jadi 3 orang masa tu. 2021 tu kita Pak Nik cakap jom kita buat betul-betul. Kita buka Sendia Berhad. Sebelum tu Enterprise. Okay. Sebab duit dah makin banyak, bahaya dah kan. 2021 saya buka Sen Berhad. Masa tu kita dah join dah. Dah join dah. Okay. Pak ni suggest dia, lepas tu dengan partner Pak Nik tu lah. Partner tu is kenalan Pak Nik. Pak Nik ni dia macam bukan bekerja, dia ada satu company juga. Ada satu company juga, satu lagi. Lepas tu dia ajak lah kawan dia, saya tahu saya ajak siapa. Fight agent saya yang first. Yang first, yang mula-mula masa produk belum jalan lagi. Okay. Ada agent kan? Agent yang power seorang. Okay. Pak Nik cakap ambil dia. Sebab dia nampak potensi pada agent ni. Kita pun gabung 4. Buka Sendia Berhad. Perjalanan tu dari bulan 1 lah kita set up lah Sendia Berhad tu. 2001 sampai bulan 5. Okay, fasa ni meeting turun Kelantan. Naik flight balik hari tu kan. Saya naik flight pukul 8 pagi, pukul 4 petang saya balik sini balik meeting. Kalau saya kata aku ni meeting apa ni, tak tahu apa, tapi asyik meeting je. Memang meeting je, komunikasi je.
Isu dalam grup tu tak payah cakap lah. 4 orang tu macam-macam lah. Borak. Macam mana ni. Saya pun tak tahu tu. Saya kan suri rumah. Saya kan, apa aku buat ni. Saya tak pernah lah buat bisnes proper. Lepas tu ada, bila Sdn Bhd ni dia tak boleh main-main dengan kemasukan duit. Betul tak? Kita kena jaga betul-betul duit. Susah lah. Saya rasa saya tak nak dah ada Sdn Bhd kot. Tapi tak boleh kan. Sdn Bhd tu banyak kelebihan dia. Ya. Tapi saya rasa bila saya masuk Sdn Bhd tu, saya masuk satu fasa tak enjoy dah. Kemurungan lah. Macam saya rasa macam shock. Macam terkejut sikit. Suri rumah buat Sdn Bhd. So kalau yang ada suri rumah tu, buat je bisnes enterprise okey je. Tapi kalau besar memang you kena hire lah kan. Bila saya buat Sdn Bhd tu, saya banyak dah meeting semua tu. Okay, bulan 1 kita start bincang, bulan 5 execution lah. Kita start dah. Kita nak run iklan tu kan, kita dah bincang 5 bulan. Nak run iklan berapa sebulan. Okay, kita dah buat lah sikit-sikit pun dalam waktu bulan Januari sampai Mei tu kita dah start. Kita buat je iklan. 10,000 sebulan, 20,000 sebulan. Kita up. Tapi masa bulan 5 tu memang kita jom kita start. Start Yang betul-betul nak aktif betul-betul. Aktif, jom kita try macam tu lah. Okay, ready semua, sistem ready, stock ready, semua ready kan. Kita pun buat iklan banyak masa tu. Ejen pun banyak, ejen pun aktif, ada ejen aktif. Kita pun buat 50,000, 60,000 sebulan run iklan. Kita dapat 1.3 juta. 60,000 tu 60,000 bayar. Iklan 60,000. Yes. 50,000, 30,000. Saya pun tengok report aku dah keluarkan RM60,000 untuk run iklan 1 bulan. Banyak tu kan. Kalau saya dapat saya invest iklan 50,000, 60,000, saya dapat hampir 300 ke 400,000. Berbaloi. Betul tak? Berbaloi lah. Mungkin bersih kita mungkin dapat dalam 100 kot macam tu lah. Sebab harga modal lagi, harga commission lagi. 100 dapat tu, boleh lah kita bayar pekerja sikit kan. Apa-apa kan. Boleh lah. Boleh. Boleh survive masa tu. Saya pun start bulan 5 tu fokus. Kita pun cuba cut off lah. Bulan 5 sampai bulan 8 ke? 8 kot. 5, 6, 7, 3 bulan lah. 3 ke 4 bulan. Kami dapat sale 1.3 juta. Masa tu. Maksudnya persediaan selama 5 bulan untuk dapatkan 1 juta tu. Dia macam tu. Dia nak, kalau kita nak dapat 1 juta ni, saya rasa kalau yang dapat 1 juta satu hari tu pun, Khairul Amin pun 10 tahun dia set up. Betul. 10 tahun dia dapat dalam 17 saat 1 juta tu. Kami ni memang daripada bawah. 5 bulan kami set up, dapat 1 juta dalam waktu 3 bulan. Satu kejayaan lah sebenarnya. Satu kejayaan buat tim saya masa tu. Yelah, dengan background suri rumah. Ya, saya selalu, kalau orang tanya kan, kerja apa, saya kata suri rumah. Sebab apa? Dekat office saya ada dapur untuk masak. Suami balik kerja, makan kat office. Saya ada bilik untuk anak saya tidur. Sebab saya tak ada maid, saya tak ada hantar pengasuh. Saya suri rumah. Masih suri rumah sebab saya masih buat kerja suri rumah. Balik sejemur kain. Lepas tu malam sipak kain. Tak ada beza pun saya ada office tu. Sebab saya memang masih buat kerja rumah. Pernah lah panggil maid datang rumah, bersih rumah macam tu Lepas tu saya tak tahu nak suruh dia buat apa. Macam nak suruh dia buat apa tak tahulah sebab kita memang tak biasa dengan ada maid. Saya tak biasa. Jadi bawa anak pergi office macam tu. Macam tu lah kehidupan kita. Suami pula, bang makan kat kedai hari ni saya masak. Saya tak dapur kat kedai saya ada. Lepas tu suami saya suka mancing. Dia bawa balik ikan kita masak kat kedai, panggil staff-staff semua makan. Sekarang kau dah buat konten masak untuk staff kan. Saya dah lama buat. Cuma tak sempat rekod je. Tak sempat rekod lah. Sebab kita bukan proper. Macam basuh-basuh macam tu masak apa tu, panggil staff makan. Daripada 3 orang yang saya start 2000 tu, saya tambah sales, closer Closer kita ada 10 orang. Dekat rumah, duduk rumah. Lepas tu yang part time datang rumah, saya handle dekat 20 orang lah. Saya bayar 20 orang sebulan. Ramai apa tuan?
Ramai. Sebab saya invest untuk staff ni, saya rasa lebih 20,000 kot. Sebab saya Sebulan. bayar KBSP, so Hmm, saya hmm, bayar hmm. semua. Hmm. Banyak lah. Tuan, suri rumah. Kita bayar staff saya. Saya macam masih tak percaya saya berada dekat fasa tu sebenarnya. Sampailah 2023. Jadilah habis PKP tamat 2000 apa? 2022 2022. 2022 kita ada isu. Bukan isu sale. Isu dalaman. Isu kan 4 orang. Kan otak lain-lain, perasaan lain-lain. Ada isu dalaman sikit. Isu dalaman kita berpisah. Dua sini, dua sini. Dipecah company Pecah company. Tutup lah. Saya bahas pertama tadi. Buka yang kedua. 2022. Oh ya ke? Buka yang kedua. Yang ni saya 2 orang. Okay, partner saya 2 orang ni kita buat kerja lah. Masa tu kita macam blur, tak boleh ni, tak ada orang yang konsak kita ni. Macam konsak lah. Saya pun ambil lah konsultan. Konsultan 2 bayar 3,000 sebulan datang konsak company. Dia tengok kita punya bisnes apa, dia bagi advice macam tu lah. Saya rasa saya konsak tu satu kesilapan. Tapi itu pengajaran. Faham tak? Saya rasa bila kalau orang tanya perlu tak saya perlu konsak. Kalau orang tanya saya sekarang, saya kata tak perlu kot. Saya cakap macam tu. Tapi saya dapat something dengan saya konsak tu. Dapat pengalaman lah. Dia kalau konsultan ni, saya tak pernah hire konsultan. Kalau konsultan ni apa je yang dia akan buat? Contohlah kata hari ni saya pergi konsult dengan dia. Okay, you jadi kita punya konsultan. Then apa dia akan buat? Apa dia akan buat? Dia akan tengok profit loss. Dia tengok sale awak berapa. Okay, apa masalah awak sekarang? Dia tanya kita juga lah. Okay. Awak nak buat apa? Nak scale up? Nak tambah sale? Ataupun awak nak tambah franchise? Dia tanya kita macam tu lah, lebih kurang. Dia tanya apa masalah sekarang company tu. Tapi mula-mula pun dia tengok sale lah. KPI dalam bisnes ni mesti kalau contoh saya kata, saya pun tak tahulah tuan apa masalah saya. Tapi saya nak buat duit je. Then dia akan bagi advice. Dia bagi advice plan A, plan B, plan C. Dia akan bagi macam tu. Lepas tu kita decide lah. Masa saya upah konsult tu, konsult yang saya upah ni, dia bukan orang marketing. Okay. Dia orang management. Satu juga kesilapan saya kan. Sepatutnya saya rasa dalam bisnes ni, benda yang paling penting ayah saya cakap dulu, pemasaran, marketing. Saya rasa yang tu yang paling kita selalu kena tanam. Si rumah ke, siapa-siapa yang berniaga, awak kena selalu ke depan marketing. Marketing mesti kena depan. Belakang tu management lah. Sebab memang management penting. Kalau tak penting management, saya tak kena tipu 2018 tu. 2020 tu saya dah pandai dah SOP. Saya belajar dah lah. Susun duit, cara masuk duit, macam mana. Ada SOP lah kan. Kena tahu. Okay, sebelum dapat duit macam ni, kena lulus duit baru dapat apply kan. Penting lah management, kena ada ilmu. Tapi nak bayar banyak jumlah yang banyak tu, saya rasa tak perlu. You just fokus satu kelas pun okay saya rasa macam tu lah. Lepas tu bila saya dah involve konsultan tu bagi pandangan. Mungkin pandangan dia tu pandangan surface sahaja. Dia kata saya dengan partner ni tak boleh diteruskan. Dia kata macam tak sesuai, katanya macam tu lah. Lepas tu saya pun macam kita pun berpisah juga. Daripada 4 orang bagi 2-2, kita pun berpisah lagi, tinggal seorang. Tinggal puan seorang lah. Tinggal saya seorang. Saya ni dah lah bela. Macam saya kebolehan saya suka market research pasal produk. Saya suka cari supplier, bernetworking dengan supplier. Saya suka benda-benda macam tu, set up office, saya suka urus stok, saya suka. Tapi benda-benda lain tu saya tak boleh dah. Tak boleh dah. Sebab kita kan banyak fikir lagi, anak lagi kan. Jadi benda-benda lain saya tak boleh dah. Sebila saya berpisah dengan partner saya tu, kebetulan PKP tamat. PKP tamat, market berubah. So jadi macam dua keadaan serentak lah kan. Dah lah kita baru kehilangan partner.
Lepas tu market pula Market berubah. berubah. Tapi saya masih macam berfikir bersangka baik, tak apa nanti saya naik ni, Masa tu dah Macam-macam. start nampak drop dekat sale lah. Ada drop lah kat sale. Memang drop lah. Lepas tu kita macam berfikir tak apa ni, naik ni, okey lagi ni kan, macam tu. Hmm, Macam mana? Sampai makin slow daripada sebulan 400 tu jadi 100, 200, 100, 50. Nak bayar staff pun dah 20,000 tu kan. Kita dapat sale 50,000, 100,000 je. Saya pun minta berhentilah semua 2022 macam tu. Saya minta bersedialah, saya cakap berhentilah. Saya bagi sebulan lagi berhenti macam tu. Masa saya berhentikan pekerja tu, saya ada stok hampir 500,000 bernilai. 500,000 dekat gudang. Masa tu saya macam mana? 500,000 saya buang stok. Saya kena buat seorang. Saya kena buat seorang. Kena buat macam mana kan? Masa tu saya memang, ya Allah, Allah aturkan lah. Pregnant lagi tu kan. Anak ketiga. Anak ketiga. Saya bila saya pregnant ni, saya memang otak saya tak berjalan sangat. Lepas saya macam, sudah macam mana ni nak buat sale. Dah partner dah lari, dah merajuk semua, dah staff dah tak ada, stok 500,000. Saya 500,000 pieces. RM500,000. Oh, okey. Bernilai Nilai yang dia. 500,000 harga kos. Kalau jual lebih kurang ada stok dalam 1 juta lebih lah. Macam tu lah. Tak tahu nak kira yang mana, 500 lah kan. Sebab kita rolling modal kan. Kita rolling. Jadi banyak lah produk kita ada 500,000. Saya pregnant, saya seorang, staff dah kena buang semua dah. Partner saya dah merajuk dah. Jadi one man show lah waktu tu. Tak tahu. Saya pergi kedai hari-hari saya pergi. Saya tengok. Suami saya ni dia ada kat tepi ni. Dia bagi nasihat, boleh. Macam tu lah. Dia macam, kalau nak tanya kenapa saya jatuh kan, saya pun tak tahu. Tak tahu kenapa. Tapi Allah buat tu mesti bersebab. Betul tak? Mesti bersebab Allah buat tu. Mungkin dia ada benda yang saya tertinggal dulu. Mungkin bila saya sibuk, saya solat lambat. Saya macam turn diri saya balik. Saya tak ada nak salahkan ni lah. Saya cuba muhasabah diri. Hubungan saya dengan suami kan. Abang ada terasa ke apa-apa ke, bagi tahu kan. Kita cari kesalahan diri lah. Sebab jatuh tu teruk tuan. Sebab saya kena bayar kedai. Sebulan masa tu dah 3,000 lah. Saya buat kedai 3,500. Lepas tu saya kena bayar bil api, bil air, semua tu kena banyak. Kita banyak komitmen. Lepas tu saya ada buat beli kereta, saya yang bayar kan. Sebulan tu saya kena ada 20,000 contohnya, 10,000. Masalah sale kosong. Bila masalah isu-isu, masa PKP tuan, market ni 360 berbalik. Ejen slow. Ejen yang 500 yang aktif tadi tu tak ada. Tak tahu, pembeli pun semua dah keluar nak pergi travel. Diorang tak spend dah duit untuk beli online ni. Market berubah. Tapi market ni sentiasa berubah kan. Tapi macam tu lah keadaan kita. Masa PKP naik, lepas PKP kita slow. Lepas tu kita menanggung lah 10,000 sebulan, 20,000 sebulan, sampai habislah duit kita. Habis. Yang kita saving semua tu kan. Duit personal saya pun habis tuan, habis. Saya pun sarap mengandung kan. Kali yang ketiga ni, saya pun dalam pantang lah. Dalam pantang tu saya banyak berfikir. Saya relax. Ada satu hari tu, lepas pantang tu suami saya hantar bunga. Dia pun tulis kata-kata. Dia kata bangkit balik. Dia kata, saya pun macam, ya Allah, ada lagi orang trust saya. Saya macam tu. Ada lagi orang percaya selepas saya dah gagal tu dah. Sekarang saya 2023 tu, masa saya bersalin tu, saya duduk rumah lah. Kembali jadi suruh rumah balik lah. Lepas tu suami saya hantar bunga tu lah. Saya rasa macam, saya rasa ada orang lagi percaya saya. Masa tu
Sifu ke konsert tu tak ada dah. Saya pun tak berhubung sangat lah. Dah tak tahu nak bincang apa dah kan. Macam macam tu lah. Saya pun saya pun start je. Saya nak bangkit balik, saya start. Start dah. Dapat semangat kan, saya pun start. Okay, saya ni ada jual diffuser, saya buat personal balik. Macam saya buat tahun 2016. Saya Okey. buat personal balik. Saya ada lambatkan stok untuk clear, saya bagi harga murah. Saya cakap macam tu lah. Alhamdulillah 2024 lah. 2023 tu saya dalam tengah Fasa fasa-fasa tengah-tengah kan. Nak naik 2024 bulan 1 post saya viral masa tu. Viral lah. Saya kata lambatkan stok. Ayat sedih tu kan. Ini angle. Angle. Ah. Ayat sedih. Tolong saya. Tapi memang betul-betul sedih pun kita memang punya stok sedih. kan. Memang Bukan sedih. buat-buat sedih. Sebelum Betul. saya tak suka nak buat macam tu. Tapi Hmm. tengok market sekarang macam tu, saya Ya, pun ya, try. ya. Try tu okey. Lepas tu saya pun buat clear barang tu. Daripada 500,000 tu ada dalam, contoh ada dalam 4,000 set tau. Tinggal lah ada dalam 500 set lagi. Oh, ya Alhamdulillah. Clear betul kan. Store saya tu setahun 2024. Tapi ada lagi barang. Kan pejabat kita kan ada meja semua kan. Banyak barang lah. So macam kita perlukan lagi space. Kita tak boleh nak keluar lagi daripada kedai tu. So saya petolak barang-barang ke belakang, saya bagi sewa kat depan. Saya share lah dengan orang. Macam tu lah. Proses dia tu. Kita tak keluar terus lah. Lepas tu kita minta nego, siapa nak sewa depan, ambil lah, aku nak duduk belakang je. Sebab barang kita dah slow kan. So kan. Saya pun slow pakai barang. Lepas tu stok tu dah banyak lah berkurang, dah habis dah. Tapi dia fasa nak berkurang tu, ya Allah, saya buat seorang live. Buat posting. Saya pun tak tahulah Allah yang jadikan benda tu habis. Saya pun tak percaya juga. Habis lah. Saya bukan orang influencer. Saya tengah jaga anak 3 orang. Baby. Masa tu baby 3-4 bulan anak saya. Habis barang tu. Macam tu. Alhamdulillah. Habis. Alhamdulillah. Tinggal lah sikit-sikit je lah kat rumahnya. Kuasa Allah. Saya kata doa. Minta. Balik. Masa fasa jatuh tu, kita balik muhasabah balik diri kita. Saya perasan bila saya tengah sibuk tu, Al-Quran seminggu sekali je baca. Solat lambat. Macam tu. Allah tak suka benda tu. Saya rasa macam tak boleh ni. Back balik. Muhasabah balik. Saya rasa macam tu. Kita bisnes ni sebenarnya bergantung kepada amal kita. Kalau saya lah. Bergantung pada amal. Kalau saya banyak berdoa, berserah tu, Allah bagi insyaAllah. Saya rasa kita orang Islam macam tu lah tuan. Kita kena back to basic. Sebab Allah memang dia sayang kat kita. Cuma cara dia tunjuk sayang tu macam tu. Kalaulah saya rasa, saya ni orang serumah yang tak pernah pegang duit. Masa saya ada Sdn Bhd tu, saya CEO. Best pun tuan jadi CEO. Tu best lah, rasa ada office, macam office kan. So kalau Allah bagi lebih lagi, bagi kereta Ferrari ke apa, saya tak tahu apa jadinya saya masa tu. Saya tak tahu apa jadinya saya masa tu. Tapi Allah memang selamatkan saya lah. Tarik balik. Saya pun macam tak tahu dah. Saya sedih tu sebab saya tak tahu, kalau saya rasa saya sedih tu, saya sekarang jadi macam trauma sikit tau. Trauma, nak ke depan takut, nak ke belakang apa takut. Susah ni sedih juga kan. Susah ni kan. Jadi 2024 lah. 2024 saya berjaya habiskan. Masa tu saya ada juga upah live host. Live host bayar RM20 sejam untuk teruskan host live kan. Sebab TikTok kan dia main live kan. Saya bayar juga orang. Tapi lepas tu banyak order. Masa tu kan sudah ada staff. Suami saya yang turun padang. Adik-adik saya. Saya ada adik ramai kat sini. Adik-adik saya pergi bungkus barang keluarga. Saya ada macam tu lah. Back to basic balik lah. Dulu pun masa saya jual bidai 2016 pun, suami saya juga yang balut-balut sikit-sikit bantu. Masa saya 2003 pun saya kembali balik. Suami saya balik. Dan pada saya sewa lagi kedai.
makin kecil kedai saya kat belakang tu. Sampailah tahun 2026 saya dah keluar dah lah. Baru ni lah. Bulan 7 ni lah last. I see. Saya menanggung kedai tu banyak lah. Sebulan tu 1,000 kan. Last kali tuan, sebelum saya keluar tu saya guna space belakang je sampai 300. Oh, yang depan dah di sewakan. Sebab apa saya masih sewa dengan 300 tu? Sebab saya kononnya saya nak feel tu. Saya nak feel saya seorang bisnes. Faham tak? Saya nak macam mood tu biar ada. Padahal tak pun. Tapi saya Puan punya perjalanan ni dia buat saya rasa amazed. Sebab saya dengar cerita Puan, mungkin Puan tak rasa benda tu, tapi saya dengar cerita Puan ni daripada 2016. Dia macam satu curve. Dia naik turun naik turun macam tu. So kalau Puan tanya saya lah, Puan masih sewa, saya rasa benda tu tak perlu untuk risau pun, sebab Puan memang bermula dekat rumah. Kan? Jadi sebenarnya tak perlu pun untuk ada kedai. Kontena dah pernah parking dah dekat depan rumah. Betul. Betul tak? Saya rasa macam saya tertarik dengan cerita ni bila dia punya perjalanan tu daripada seorang suri rumah, tiba-tiba boleh bayar sampai 20 orang staff, boleh buat sale sampai juta. Itu saya kata, wah, ini memang suri rumah. Suri rumah. Saya selalu cakap, awak kerja apa? Suri rumah. Sebab saya memang tak pernah tak buat kerja suri rumah. Yang suri rumah buat tu, masak, urus kain, urus anak, saya buat semua. Memang saya suri rumah lah kan. Sebenarnya bila kita berada dekat sejuta tu, kita ada satu benda tau, kita rasa nak downsizing tu tuan, agak berlawan dengan jiwa kita. Kita rasa macam, betul ke aku nak kembali balik kepada rumah? Takkan aku nak kembali balik kepada rumah. Kita ada perasaan tu. Saya ada perasaan tu. Saya tak tahu orang lain, tapi saya ada perasaan tu. Betul ke? Saya tak malu pun orang nak cakap, saya tak malu. Cuma diri saya sendiri, kalau saya tengok cermin tu, betul ke aku nak balik rumah balik? Aku nanti dah, aku tak boleh dah nak pakai elok-elok sikit kan. Bila duduk rumah pakai biasa je kan. Kita macam je, aku dah tak ada lah office, aku tak ada space untuk aku buat. Padahal asal daripada buat kerja kat rumah juga, tak sedar diri. Tak sedar diri ke ni? Saya pun space tu pun suami saya pula dia tak menekan. Dia macam nak ada duduk je lah. Dia pun fikir juga kalau tutup kedai tu barang-barang banyak lah kan. Saya pun jual juga barang-barang, banyak lah jual. Tapi masih ada lah barang-barang tu tak signboard pun dah besar kan tu kan. Macam tu. Dia macam serumah naik balik ke rumah. Lepas tu sekarang tu saya rasa macam ni tau. Ni ikut jiwa aku. Ni kot, saya rasa saya selesa buat bisnes. Sekarang kalau saya nak buat bisnes besar, saya perlukan banyak benda yang saya perlu korbankan. Anak saya sekolah, lepas tu dia transit, kena balik rumah kan. Dia makan bila saya transit. So kalau saya nak ada office lagi, saya kena prepare belakang tu. Faham? Anak saya 2 orang sekolah, dia kena balik transit waktu berbeza. Jadi saya rasa kalau saya nak ke depan lagi, saya banyak benda yang saya kena uruskan. Anak nak transit, balik sekolah, lapar, malam buat kerja sekolah, nak exam. Jadi saya macam tak boleh tinggalkan rumah. Saya kata dulu aku tak boleh tinggal rumah juga sebab anak aku menyusu. Kan? Sekarang saya tak boleh tinggalkan rumah sebab anak saya perlukan saya. Tapi kita kena ada income, kita kena ada duit. Sebab saya ada buat komitmen masa saya bisnes dulu, saya ada komitmen ASB ke, bayar kereta ke, duit kita sendiri pun, duit poket kita. Jadi nak tak nak memang kita kena buat juga bisnes macam tu lah. Macam Puan punya nasihat pada suri rumah dekat luar sana macam mana? Nasihat saya untuk start, buat dulu, jangan fikir panjang. Kita buat dulu apa. Sekarang senang jadi affiliate kan. Sebab duit yang kita dapat tu sebenarnya macam mana duit tu kita boleh buat macam-macam. Kita bagi mak ayah kita,
Kita boleh belanja keluarga kita. Bila saya ada duit, saya selalu belanja keluarga rumah saya beli barang dapur. Saya kata aku nak belanja lah, macam tu. Saya minta juga dengan suami saya bagi duit. Cuma saya nak belanja, jadi boleh beli barang-barang yang banyak sikit lah. Contohnya boleh beli nugget yang mahal, macam tu, bila kita ada duit lah. Kenapa si rumah kena ada duit? Kenapa saya memang, ayah saya selalu pesan macam ni tau masa saya kecil dulu. Nanti kerja, ada duit, pergilah travel contohnya. Ada duit, belilah barang mahal. Ayah saya pesan macam tu. Maksudnya, aku kena ada duit lah. Baru aku boleh buat benda-benda tu. Masa saya buat clearance tu tuan, 2024, saya adalah jumlah duit lah. Berapa ribu saya tak ingat lah. Dalam 50 ke 100 kot, tak tahu. So masa saya dah clear barang semua tu, saya ada duit terkumpul lah kan. Saya pergi saya tempah umrah untuk saya dengan suami saya, anak saya. Faham tak? Saya rasa macam yes, bila kau ada duit, kau boleh buat Hasil benda. daripada jualan. Dalam 2025, tahun lepas lah. Ya. 2025 bulan 7 saya pergi. Dah cukup setahun dah. Saya pergi, tak tahulah kenapa. Sebab saya rasa macam nak pergilah Mekah ni. Ada duit kan, masa tu ada duit sikit, saya belanja suami saya bawa anak saya seorang. Anak saya bongsu saya lah. Saya bawa. Puas pun. Puas tuan. Puas. Bila kita jadi suruh rumah, bila kita boleh buat benda tu, kita rasa puas. Bukan nak menunjuk. Saya tak suka pun orang tahu sebenarnya. Tapi kita sendiri rasa puas. Kita rasa berguna. Sebab sebelum tu saya rasa tak berguna. Lepas tu saya jadi rasa bermanfaat. Bila saya ada ilmu perjalanan, nak turun naik tu, saya ada ilmu tuan. Saya boleh nak share. Saya suka kalau orang tanya saya pasal bisnes. Walhal nama, kawan saya nak buka kedai, dia tanya nama kan. Dia nak buka gerai tepi jalan. Dia letak nama gerai Cik Na. Saya kata kenapa nak gerai Cik Na? Saya kata nanti nak buka restoran nanti, tak sesuai gerai Cik Na. Tukarlah warung ke restoran ke, macam tu lah. Saya suka bagi pandangan sekecil-kecil pun. Tapi yelah, bila kita tak ada, kita bukan kereta besar, kita mungkin tak berjaya sekarang, mungkin orang tak pandang, tak trust pada kita. Saya dengar podcast bini Najib Asadok kan, dia kata bila dia jatuh orang tak dengar dah kan, bila naik orang penuh meja dia kan. Macam tu lah. Sekarang mungkin orang tak dengar, tapi pengalaman saya tu, saya boleh share. Saya suka share dengan pengalaman saya. Macam mana saya dapat 1 million, macam mana suruh rumah buat, macam tu. Saya suka gelar diri saya, kalau tengok dalam TikTok saya, Syafiqah.aino, saya suka gelar diri saya mompreneur. Mompreneur. Oh, mompreneur. Mompreneur. Ibu suruh rumah macam mana? Ibu dengan entrepreneur. Dia mompreneur. Saya suka gelar macam tu. Sebab memang saya bukan seorang betul-betul fokus, besok saya tinggal anak-anak belakang, tak. Anak saya memang ada dengan saya. Pergi COD ke, kadang-kadang pergi kelas, jumpa meeting, suami saya tunggu dalam kereta dengan anak. Suami saya tunggu. Maksudnya ada. Lepas tu kalau saya ada meeting kat hotel, kena bermalam lah. Suami saya duduk kat hotel dengan anak tu. Saya akan ikut waktu suami saya cuti. Saya akan adjust. Suami saya jarang dia ambil cuti semata-mata saya nak pergi bisnes, tak boleh. Sebab kerja dia terikat. Lepas tu kan, suami pula sambung belajar. Dia memang busy. Jadi saya tak boleh nak, kau kena ikut aku, baru aku jadi. Awak tak boleh letak syarat macam tu. Kalau orang buat bisnes, susah lah. Anak saya nangis lah, anak saya baby lah. Memang anak menangis. Saya tak nafikan masa anak kecil kan, menangis. Saya rasa burn out. Memang saya lalui. Tapi saya yakin tak ada orang pun boleh tolong. Kalau kita bagi tahu orang pun, suami aku tu tak tolong aku. Awak bagi tahu kawan pun tak boleh nak tolong. Siapa yang boleh tolong kita? Diri kita. Mindset kita. Mindset kita. Kalau anak menangis sewaktu pagi, malam dia tidur, kita buat kerja. Kita boleh adjust. Boleh adjust. Lepas tu anak kita ni, kita boleh bentuk dia sikit-sikit. Sikit-sikit boleh bentuk. Kalau kita ajar dia nangis, lama-lama dia berhentilah. Faham tak? Dia lama-lama anak saya tu, dia pandai dah bawa diri dia. Kalau kita marah-marah dia pun, dia menangis, anak-anak ni kalau menangis kita marah-marah dia, kita jadi stres. Yeah. Saya lebih
lebih tenang sikit lah bila saya dia nangis-nangis, mengamuk-ngamuk, saya tengok dia dah senyap dah. Dia pandai dah bawa diri. Dia dah nampak dah mak dia ni kerja macam ni. Sekarang bila saya buat daripada rumah, saya start bisnes makanan tau. Saya ambil order daripada rumah. Saya buat mi celup. Sekarang? Sekarang. Okey. Saya buat mi celup. Tak sempat berhenti ni. Jatuh naik sentiasa ada Saya dia punya. macam tak boleh ni tuan. Saya kena bergerak ni sebab ada yang menolak saya ni. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Apa yang aku mati, 3 aku bawa. Ni benda ni main dekat otak saya. Selalu bermain. Kan saya masuk kelas Sifu tadi kan, dia kata tampal ayat-ayat yang baik-baik kat dinding kan. Sebenarnya memang benda tu bagus. Kita nampak hari-hari. Masa saya nak sikit je saya nak selit. Masa saya SPM dulu, saya dengar Syekh Muzaffar, Dr. Syekh Muzaffar ni dia cakap dia kalau kita nak 9A, 10A SPM, kita kena tampal kat dinding. Kita nampak selalu. Biar benda tu macam kejar kita kan. Saya buat masa SPM. Alhamdulillah saya dapat cemerlang dekat SPM. Masa saya bisnes, saya lupa kata-kata tu. Saya dengar balik Sifu saya cakap, tampal ayat-ayat yang best dekat dinding. Saya tampal, masuk kepala saya. Jadi bila saya duduk kan, bila kau mati, kau bawa 3 je Syafiqah. Macam tu. Dia main dekat otak kita ni. Bila kau mati, kau bawa 3 je. Kalau kau tak bekerja, kau nak bawa apa? Nak hantar anak jadi solehah, pandai, kena kos tuan sekarang. Kena ada duit. Jadi kena cari duit. Mungkin hari ni saya berniaga dari rumah tak adalah banyak tuan. Bersih pun RM50 contohnya. Tapi kita bergerak. Kita jangan duduk tengok drama je, tak boleh. Sekurang-kurangnya buatlah video jual dekat TikTok sehari. Buatlah sehari, bergerak. Sebab aku tak akan mengubah nasib hamba-Ku, melainkan kita yang kena mengubah nasib kita kan. Allah kata bersabda kan. Kita yang kena ubah nasib kita. Kita tak boleh letak syarat. Kalau suami aku tolong aku buat kerja rumah, baru aku boleh buat. Tak boleh. Sebab kita tak boleh nak kontrol benda yang tak boleh nak kontrol. Kalau suami kita tolong, Alhamdulillah rezeki. Kalau suami kita tak tolong, itu pun rezeki sebenarnya. Rezeki lah sebab kita boleh handle, sabar, emosi kita. Macam tu. Suami saya dia involve suami saya dia involve dia tepi-tepi lah macam tu lah. Dia tepi-tepi, dia bagi kata-kata. Lepas tu saya rezeki lagi Tuhan bagi. Adik-beradik saya supportive. Kami selalu berhubung rapat, semua duduk sini. 9 orang duduk KL. Saya ada 11 orang kan. 9 orang duduk sinilah, ada sini. 2 orang je duduk Kelantan. Jadi kita selalu berkumpul, support system tu lah. Sebab mak ayah dah tak ada. Mak ayah dah tak ada. Mak saya tak ada, umur saya 7 tahun. Jadi memang kita orang survive lah kan. Survive. Tapi saya nak cakap, bila kita nak ke depan, kita tak boleh meletakkan syarat. Tuan, kalau nasihat kita tak boleh ada syarat. Kalau suami aku tolong, baru aku buat. Kalau mak aku ada kita letak syarat. Kau tak apalah anak kau behave. Macam mana awak tahu anak saya behave? Anak saya pun struggle dengan anak saya macam tu kan. Tak boleh meletakkan syarat. Kita kena buat je. Lama-lama Allah ke depan. Jangan tunggu, terus mula. Jangan. Okay. Terus mula. Start small, action fast, think big. Okay, contohnya sekarang saya start kat rumah kan. Saya sekarang satu hari contoh 10 mangkuk je saya boleh ambil order. Tak apa. Tapi saya nak satu hari nanti saya nak 50 mangkuk sehari. Sebab kalau 50 mangkuk tu saya dapatlah RM300 sehari. RM300 sehari sewa rumah okey lah tuan tak? Ya, betul. 300 sehari kan. Sebulan dekat RM10,000. Okey lah sewa rumah. Macam tu. Tapi jangan buat komitmen lah. Sekarang saya tak adalah nak fikir juta-juta tu, tak ada dah. Saya macam trauma sikit. Tapi pengalaman yang saya rasa ramai sewa rumah dekat sana, luar sana mungkin boleh relate dengan benda ni kan. Dia dua consistent, agresif. Consistent, agresif. Guerrilla marketing kan. Ada guerrilla marketing tu ada 5.
Tahu tak? Tahu tahu. Saya tak pasti. Gorilla marketer tu ada 5. Tapi kita ambil 2 je. Saya nampak 2 pun dah menjadi dah. Consistent, agresif. Speed, laju. Contohnya kita buat hari ni mi celup saya buat hari-hari mi celup, tapi saya buat marketing laju. Hari-hari saya post. InsyaAllah berjaya. 2 tu. Consistent and speed. Kalau awak jual kat rumah, ramai-ramai sekarang jadi affiliate kan. Contoh affiliate baju budak. Hari-harilah buat iklan baju budak tu. Hari-harilah. Consistent lah. Lepas tu satu lagi speed. Speed ni kena laju. Tak boleh satu video je sehari. Kena laju. Sebab market berubah cepat. Minggu depan dah lain dah. Kalau jual tudung, bulan ni, minggu ni bunga kecil. Minggu depan bunga dah besar dah. Kat tudung tu. That's why kena speed. Kena speed dan kena konsisten. Tu nasihat saya lah. Masa saya berjaya. Bukan berjaya lah. Masa saya dapat capai tu. Apa yang saya buat adalah 2 lah. Konsisten dan laju. Saya laju. Lajulah ke depan. Menunjuk ke depan gitu. I see. Puan, Gitu terima lah. kasih Puan. Saya rasa banyak suri rumah yang boleh dengar. Dan mungkin So, juga diorang kat sana sebenarnya dah start dah. Cuma tunggu fasa. Aku nak buka kedai ke apa ke kan. betul. Saya rasa si rumah sekarang dah banyak dah buat affiliate, berniaga baker kek daripada rumah kan. Trust the process, jalani sahaja proses-proses tu. Doa banyak-banyak. Ya Allah, doa ya Allah. Rezeki, kurniakan rezeki tidak pernah aku sangka doa macam tu. Kita tak tahu rezeki macam mana tiba-tiba anak kita berjaya. Kan rezeki Allah ni banyak rezeki Allah. Kadang-kadang Allah tak bagi duit. Allah tak bagi duit. Sebab duit tu tools je. Duit tu sebagai alat je. Banyak mana duit pun kejap je habis. Saya dah bukan tak heran. Maksudnya saya pernah pegang duit banyak, saya pernah pegang tak ada duit. Saya pernah tak ada duit. Saya nampak pun dia duit tu hanya tools. Tapi kita usaha, insya-Allah Allah nampak. Allah nampak. Usaha pasti berjaya insyaAllah. InsyaAllah. Kita cuba. Okey, terima kasih Puan sudi hadir ke podcast kita. Kepada anda semua yang sudi menonton sehingga habis ni, terima kasih. Boleh sebarkan pada suri rumah yang mungkin sekarang tengah cari inspirasi, yang mungkin tengah ada masalah dengan suami, tengah berdebat dengan diri sendiri dan sebagainya. Mungkin diorang boleh dapat manfaat daripada episod kali ini. Jumpa lagi di dalam episod podcast akan datang. Saya Izzah Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.